Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam geram-geram semua. Dan bersama dengan saya AI Pai Geram. Apa yang aku nak bagi tahu, hari ni adalah hari first day di mana Mangkuk Pipi akan berada di GM Kelang. Aku datang balik ambil barang sebab banyak barang yang tertinggal tadi, telur semua. So itulah aku punya kerja. Ismin, pada masa yang sama aku nak orang rasa juga resepi ayah ni macam mana kan. Bagi aku dulu dah. Dah sampai dah semalam lagi. Banner tu baru sampai tadi. Ni aku tunjuk kat korang tu. Sebelah aku tutup pintu kan. Disebabkan semalam dia kata tak sempat. Memang tak sempat bang. Kita daripada Kelantan nak bawa benda tu kan. Payah pula. Biarlah yang kontak ni. Biar apa cakap tak boleh sebab saya nak set up malam ni. Malam punya cerita. Last sampai pagi tadi pukul 10 pagi. Aku pun tak tahu kenapa, tapi biarlah. Janji selamat sampai. Lepas tu ni bila dah sampai sana macam biasa lah, mesti akan ada barang-barang yang tak cukup ke apa kan. Memang ada lah barang yang tak cukup. Sekarang ni aku nak ke GM Kelang. Pada rumah homestay ni nak ke GM Kelang ambil masa dalam tak lama pun 10 minit. Let's go. So jalan jam biasa Kelang kan. Tahu ramai orang yang bekerja dekat area-area Kelang. Area Kelang juga ada pelabuhan, ada kilang, ada macam-macam jenis tempat kerja. Tapi tu lah aku nak bagi tahu kat korang kan. Yang mana kerja tu mencari rezeki tu, aku doakan supaya korang ni dimurahkan rezeki selalu lah. Yang mana dah gaji tetap, mungkin ada rezeki dekat lain, tiba-tiba dia buat bisnes ke, dia berniaga ke. Aku harap sangat-sangat korang sentiasa dilimpahi rezeki yang melimpah ruah. Amin, insyaAllah. Macam aku sekarang ni, aku dekat event GM Kelang. Lepas tu kebetulan juga pada tarikh yang sama, tapi dia starting awal sikit. Dia starting awal sehari. Ada Wonderfest. Wonderfest tu lah yang Kanda, Mal, Rina, Aisyah, Aira, Atika, apa semua masuk tu kan. Mesti ada yang tanya kenapa Mangkuk Pipi tak masuk. First sebenarnya dia dah bagi tahu dah awal apa semua tu kan. Tapi kita orang pun tak confirm lagi waktu tu. Sebab dia lah tukang masak seorang je, ayah seorang je yang jadi tukang masak. Jadi kita orang terpaksa macam bagi keputusan tu lambat. Tapi bila aku kata Mangkuk Pipi boleh join, Wonderfest pun bagi tahu yang ada banyak dah menu laksa tu dah banyak. Kita pun just back to plan asal. Kita tanya balik organizer yang mana ada kekosongan untuk kita masuk tu. And then dapatlah dekat GM Kelang. Ni betul-betul sebelah. Ni Wonderfest. Sini Wonderfest. Lepas tu dekat depan sana, dekat GM Kelang tu, Rasa Fusion. So aku baru sampai dekat GM Kelang, dekat parking. So sekarang ni aku nak angkat-angkat barang, bawa keluar-keluar barang apa semua dulu. Lepas tu barulah aku bawa keluar yang penting ni. Sebab Pia, adik Pia, Nana tu dengan ibu ada dekat booth dah. So let's go. Ni budak sudah sampai. Budak sudah sampai. Budak sudah sampai. Saya dah duduk. Saya panas. Letak dulu speaker kat luar. Halap. Letaklah dulu speaker kat luar. Hai guys. Itu macam mana awak nak tutup? 1, 2, 3. Weh, relax sikit. Alah, saya tak rasa aircon. Awak pegang. Ini lebih kurang macam awak dukung saya je. Besar dia. Saya angkat seorang relax. Weh, relax sikit. Ni lebih kurang berat awak. Lebih kurang berat. Saya boleh angkat awak nanti. Woo! Panah labau. Panas. Piang. Kau tengok apa? Alah, cecah pula tengok orang. Malu. Like lu, subscribe lu, share lu. Lupa hal. Kenapa orang cakap saya macam muka Hazan? Awak lagi cantik pada Hazan. Tak baik cakap macam tu. Saya rasa dia cantik. Sangat-sangat cantik. Kalau dia tak make up, muka dia bersih, cantik. And ada bentuk dah muka dia, even tak make up. Tak make up pun muka dia terletak. Kalau dia make up, kalah semua wanita-wanita. Kalau awak jalan dengan Hazan tu, orang kata adik-beradik lah. Biasanya kalau jalan dengan dia, saya rasa macam saya couple dengan dia. Kenapa? Ya, nak cover dia. Macam tu. Dia lagi lelaki suara dia daripada saya. Awak fan Hazan ke? Kenapa? Saya suka dia punya karakter terlalu just be yourself. I like that one. Just be myself. Balik ais ada?
Guys, dia nak try semalam. Dia nak try semalam buat lawak Hazan dekat kedai makan kita orang nak makan tu. Teh tarik ada? Ada? Teh ais satu. Teh tarik satu, teh ais satu. Lepas tu dia dah jam. Macam tak jadi lah tu. Teh ais satu. Yang teh ais tadi tu, teh tarik tadi tu tukar teh ais. Bila bapak aku ni memang minum teh ais. Sebab tu saya tak sebut holik tadi. Malam tu saya tak sebut holik. Sebab saya tahu tak ada orang minum holik. Ada? Abang saya minum holik. Yelah, tapi awak pun cuba juga cakap holik ada tak? Tak pernah lagi dibuat orang lelaki nak menang. Kau bagi je kemenangan tu kepada wanita. Kalau kau gaduh macam mana sekalipun, wanita tetap menang. Ambil je lah. Tak amat. Walaupun awak bergaduh dengan Azan, tetap Azan akan menang. Sebab dia still lagi wanita. Tak ada. Yang tu aku fight kau. Oh Azan, dalam konten debat engkau tibai Lokman je. Kau tak tengok lagi. Aku datang nanti memang kicap kau nanti. Sabar Azan, aku belakang kau. Hai, macam awak pula couple dengan dia tu. Okay lah guys, saya nak rehat je. Nak tidur dulu. Gerak dulu. Papa je. Salam. Hai guys, dah siap-siap rehat. So, bawa barang-barang yang mana tak cukup tadi tertinggal kat rumah. Korang nak bawa speaker. Tengok, lagu si lagi kuat. Dia kena cakap kuat dia, takut copyright. Dia faham kita. Dia tutup lagu. Ini adalah penutup tertinggal. Macam mana diorang meniaga tak ada penutup? Dah sampai lah. Yang aku duduk bebel seorang-seorang tu. Tengah sesi luar-luar dengan Pia baru teringat. Ni benda sebenarnya aku cari. So sekarang ni korang tengah menyaksikan journey halal kita orang. Korang okey tak kalau kita orang buka satu akaun baru, akaun YouTube baru untuk memang saya dengan Pak punya akaun. Journey kahwin, persiapan kahwin, apa lagi, waktu kahwin, proses pemindahan rumah apa semua bagai dekat akaun tu. Sebab kau okey je. So adalah masalah-masalah sikit akaun lama ni sebab apa tak boleh buat apa semua bagai. Dia macam rumit lah, orang kata rumit. Sekarang ni kita orang nak pergi hantar barang ni dekat Boots Makuk Pipi. Kita orang dekat ada GM Kelang sekarang ni. Ini tengah panas lagi kot. Orang tak ramai lagi. Kita tengok macam mana malam. Lagi paling hari Khamis. Oh ya. Ini baram. Ini baru kerja. Pisang. Kepada Abdul Aziz, mak saya skandal. Ini macam suka try. Pandai. Saya suka try Mak saya suka try. Bapa pergi kat lain bagi. Saya nak jadi menantu ni pun banyak kali kena try. Kata apa beza sambal dengan kicap? Apa tu? Apa? Sambal pedas ni manis. Oh, ibu cakap kicap manis. Ajay tengok Ita Ajay buat panggil. Ita buat panggil. Lepas tu makan telur. Mak aku cuba-cuba cari skandal guys. Siapa nak jadi anak ikan mak aku. Korang tak tahu korang anak ikan aku berapa. Ini anak ikan mak aku yang ke-15. Ada banyak lagi. 15 kena rumble. Guys, siapa nak sponsor abang saya kurus, bagi dia sebulan 5,000 cukup. Tak, dia nak sponsor kau kurus, dia bagi kau 5,000. Nak? Dia bagi 5,000 kat kau. Kalau kau kurus dengan produk dia bagi 5,000. Nak? Okay, 5,000 guys. Siapa nak sponsor abang saya? Kalau betul lah produk kurus korang menjadi, korang hire. Hire dia. Kalau dia kurus, 5,000 korang bayar dia. 5,000 je. Kira 3,000 kita ambil, 2,000 dia. Kalau siapa nak sponsor gigi dia baru buka braces. Buruk betul. Buruk sangat. Bela bini orang. Ini bisnes. Ini saya kata bisnes family ya. Yang ni kek coklat leleh ni abang saya dengan kakak ipar saya punya. Nampak ni. Coklat leleh-leleh ni. Nanti akan tuang dekat atas ni. Itu satu. Lepas tu ni kuah kari ayah buat. Kuah laksa ayah buat. Kau nampak tu? Isi-isi ikan terapung. Nice. Ini malam ni kita akan ubah sebab kita punya stall dah sampai. So ini ada mi kari asam laksa. Ini pun nak upgrade nanti nak jadi macam ni. Contoh. Sekarang pun dah upgrade dah. Ada stiker. Sekejap ni. Ibu main nenek. Dia boleh tinggalkan bekas yang benda yang dia perlu ambil adalah bekas. Ibu nak marah tapi telur ada kat tepi bibir. Sebaik bukan bulan puasa. Tak ada nasi kat tepi ni. Datuk siap pula. Macam mana hari ni kakak? Cepatlah. Siapa nak try adik saya? Dia dah ada lelaki. So sekarang ni kita nak buat telur sara. Ada order satu. Special pun. Sekarang pukul berapa dah? Sekarang pukul 3.32. Wow. Ini menu special kita. Laksa telur sara. Telur yang kita guna adalah telur. What the fuck? Ni kuah special kita dah siap. Kenapa aku letak ni? Special portion kita lagi banyak. Weh, ada orang belanja Pia. Tashika. Penuh gila atas ni. Kedai apa ni? Tashika.
Shika lah kot. Ha. Sedap. Tuna dia padu. Padu. Tuna dia padu. Tak tipu, tuna dia padu kita. Oi. Setiap gigitan penuh mulut. Padu dia. Awak masih suka. Worth it tak worth it? Worth it tak worth? Yang hari saya makan sotong. Banyak gila sotong tu. Sedap lah. Sedap tak? Dekat sini ada macam-macam lauk lah. Kalau food festival kan, ni ada rojak. Dekat sana ada ayam gepuk. Kat sini ada kebab. Macam-macam lah ada kan. Ya. Try. Tester ni yang kita nak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni tu bang? Betul kecil. Kecil lah? Kecil. Nak gula tak nak gula? Ha? Nak gula ke tak nak gula? Gula. Gula. Kecil. Ais pukau. Ni memang pukau. Tak pernah orang buat tester. Kata itu lah. Ibu jangan minum bu, nanti kita pukau. Yang ni air lebat. Ni boleh letak sini ke? Boleh. Ais pukau. Memang betul-betul terpukau. Tak pasal-pasal beli. So gang, sekarang ni dah pukul 11.50. Habis dah, semua dah nak closing lah. Memang kita akan tutup awal. So sekarang ni Stop it. Get some help. habis dah. So kita dah habis untuk hari pertama. Kata-kata Penat boh. penat boh. Bau tak?